Hello, welcome to my channel Cik Syawal. Babo. Okay korang, apa khabar semua? Moga dalam keadaan sihat walafiat dah lama aku tak keluar dalam video ni kan. Sekarang ni aku kat dalam kereta on the way nak pergi hospital lah. Ni nak bawa budak ni. Mana muka? Muka mana? Muka. Cahaya matahari terang sangat. Hari ni cuaca kau panas. Sebab pagi tadi ke malam semalam macam tu lah, awal pagi macam tu dalam pukul 5:04 lebih macam tu lah, hujan lebat lah dengan guruh sekali kan. So pagi ni tengok lah benda ni baru pukul 9 lebih kurang, panas terik, dia punya panas mata tak boleh nak celik lah, dia kau punya panas. Tapi Alhamdulillah lah, cuaca elok lah. Sekarang ni on the way nak bawa budak ni lah ni, nak bawa dia pergi jumpa doktor. Hari ni tak sekolah lah, kebetulan hari ni aku ambil cuti. Sebab nak ikutkan aku ambil cuti, mak dia ada kursus, so dekat seberang, so nak kena pergi hantar kat seberang. Lepas tu pagi tadi tu terpegang badan budak ni, panas badan dia dah batuk 3 hari macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba pagi ni dia demam lah. So bergegas hantar mak dia dulu kat seberang, patah balik. Lepas tu bersiapkan adik dia pula hantar pergi sekolah, patah balik, baru siapkan dia ni mandi apa semua, baru nak bawa pergi klinik lah. Betul. Nak bawa pergi Tanjung, takut jalan jam ke apa semua sebab jauh. Dia memang kat situ orang panggil AGH dekat Tanjung sana, tapi dia memang besar, tapi lah jauh kan. Sebab kat sana jalan selalu jam ke, kereta banyak belah-belah sana, sebab dia betul-betul dalam tengah bandar kan. Kalau balik pulau ni dia tak banyak sangat, dia jalan kampung, jalan dalam, tak adalah jam sangat. Ni pun kira genggang je jalan kan, lancar perjalanan. Ni bawa budak ni lah, tengok tak larat lah, demam kan, tak larat lah. Okay, kita jumpa kat sana. Okay. Okay guys, aku sekarang dah on the way balik lah. Dah jumpa doktor bawa budak ni. Dia dah okey sikit lah lepas pada jumpa doktor kan. Tadi awal pagi lagi tadi tu dia badan dia panas. Ni dah tadi dah keluar, dah mandi, dah makan semua kan. Dah jumpa doktor tu okey sikit lah. Ayah okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey. Dah on the way balik lah. Dekat hospital sana memang aku tak rekod lah, memang tak dibenarkan kan nak rekod ke apa ke. Lepas tu on the way balik, singgah sekejap dekat gerai makan, beli makan siap-siap lah untuk tengah hari ni. Tak tengah hari lah kan.
Ni baru nak breakfast lah. Tadi pagi pun tak breakfast lagi. Tak sempat nak breakfast lah. Duk kalut-kalut hantar ni kan. Tak sempat nak breakfast. Lepas tu dah singgah kedai makan, beli nasi lah. Makan nasi lah. Awal pagi makan nasi lah. Ni nasi dah bungkus siap lah. Untuk dia satu, untuk aku satu kan. Malas nak masak lah. Tak ada mood nak masak. Okay, aku rasa sampai sini sajalah konten aku kali ni. Video pun biasa-biasa je. Just bawa budak ni pergi jumpa doktor kan. Jadi itulah, apa-apa pun korang jangan lupa lah subscribe, like dan komen ke apa kan. Hanya korang sajalah yang dapat membantu aku kat dalam ni kan. Kita jumpa lagi lah di next content. Bye bye. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi.